Assalamualaikum. 24 bulan 8 2026. Nak tanya sikit pada pasukan poli ni, pasal Mak Pilus ni, Ahmad bin Pilus ni, Ahmad Pilus ni, penokal poli 4 ni, berkenaan dia nak bagi transfer ke duit ke bini aku gitu, pasal duit gaji tu. Tadi aku jumpa yang Cik Nalat dekat hidung tadi, dengan anak kecil. Aku tak kenal, aku cakap dia berdawai lagi, memang aku tak kenal. Berapa kali dia cakap apa benda dekat itu. Tadi yang ke duit tak boleh buat keluar apa benda dekat itu. Aku tak tahu, aku tak kenal. Aku nak tanya sikit ni pasal transfer gaji Mak Pilus. Ahmad Pilus ni, pasal transfer gaji ni, dia pegang duit kat bank aku. Dah kenapa? Macam mana pula Pak Usuk dengan Mak Pilus ni boleh kontrol kat bank tu dengan kat minyak tu? Dia orang ni sebenarnya nak tunjuk apa? Yang Usuk DJ Pahang FM ni dia nak tunjuk apa? Ramlan dengan Ramli tu, orang Sungai Golok. Masa serang aku dekat bank rakyat, apa benda dekat Afim Bank dekat Rauk. Dia ada kena-mengena dengan apa benda? Kena-kena dengan Barisan Revolusi dan Tiwat tu. Yang santai ni. Apa nak kena-mengena? Apa kena-mengenanya? Apa yang tak kena lagi? Yang budak Mak Usuk ni, DJ Usuk ni, dia apa benda? Dia duduk pelik. Kenapa? Dia gila apa? Dia nak tunjuk kuasa apa dekat itu? Dia nak buat unit pembangunan apa benda Permengkasaan Dais Kebangsaan peringkat negeri Pahang ke jadi macam mana? Aku dah tanya banyak kali kau tahu. Pasal gaji apa benda ni, pasal kereta motor ni. Yang tadi budak geng-geng depan sekolah tadi ni. Dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk besar tak besar, perasaan tak perasaan kau, kenapa? Dia mari curi kain baju apa benda dalam rumah ni. Geng-geng ni. Dia kenapa? Yang geng Mak Usuk ni apa benda ni, Ramlan ni. Ramlan dengan Ramli ni. Yang kita dapat maklumat daripada Bancana Thailand, Balai Polis Bancana tu. Pasal Ramlan dengan Ramli ni. Yang geng Mak Usuk ni. Yang khabar Mak Usuk ni pejabat awam dia kata. Ali Hamzah ni tanya aku, dengan KSN sekarang tanya aku ni, dia pejabat awam daripada mana? Aku kata aku tak tahu. Kan? Aku kata itu ada sesuatu yang berlaku dekat ATM Pahang tu. Dia nak buat radio penguasaan apa benda, dia macam dekat Thailand tu. Dia nak umum kat ni apa benda yang jadi target dia. Dia jadi target pasukan revolusi tu. Daripada pejabat awam dekat Thailand. Maksud nak buat macam tu ke? Dia jadi macam mana? Ni pertanyaan ni. Minta 69 komando masuk tengok apa benda. Sebab apa benda barang-barang 69 komando apa benda dekat Pulau Kintar itu, DJ Mak Usuk ni dekat Izzuan ni. Korang kena faham benda tu ni, Syarif. Kau kena faham benda tu. Aku tak tahu apa benda yang dia orang cakap dekat situ. Aku tak faham.